Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan lagi resepi yang menarik yang berasaskan bahan utamanya durian. Mengikutkan sekarang lagi musim durian, jadi mari saya kongsikan resepi yang berkaitan dengan durian. Ini seperti anda lihat, saya ada beberapa buah durian dan kebanyakannya tidak dalam kondisi yang baik dan banyak yang terbelah. Jadi oleh kerana saking banyaknya itu durian, ini pun orang bagi sebenarnya. Jadi saya nak kongsikanlah kepada anda. Ni saya gunakan yang dah terbelah. Sebab yang terbelah ni tak tahan lama, jadi kita guna mana yang mudah dikopek terlebih dahulu. Ni saya akan ambil isinya. Ni jangan risau, ni rasanya masih okey, masih manis, masih sedap. Kita akan ambil ke semua isinya. Terus ganti dengan biji. Tak perlu buang biji. Kira-kira kita nak buat apa ni? Jadi musim-musim durian dah macam-macam saya buat. Dah buat bubur kacang campur durian, dah buat lempuk, dah buat jam, macam-macam lah, tapi tetap tak habis-habis durian. Alhamdulillah lah, tahun ni saya punya durian berbuah awal. Jadi time musim-musim durian macam ni dia dah habis musim. Dan alhamdulillahnya walaupun dah habis musim, tetap ada je orang bagi. Dapatlah saya buat dan kongsikan kepada anda resepi yang menarik. Okey, seperti anda lihat tadi kita dah pun siap ambil isi durian. Sekarang kita tuangkan air lebih kurang 1/2 cawan lah. Sebenarnya kuantiti air ni sesuai dengan selera. Kemudian kita masukkan kita punya durian. Lalu di sini saya juga menggunakan gula Melaka 1 yang kecil. Jadi gula tak perlu banyak-banyak lah sebab durian ni dah manis. Sambil tu saya nak pergi ambil daun pandan terlebih dahulu. Ni saya nak ambil lebih kurang 2 helai. Nak letak sehelai pun boleh. Sesuaikanlah dengan selera. Sambil tu jangan lupa juga cuci bersih dan hati-hati waktu cuci ni sebab kadang daun pandan ni ditajam, tak memasal luka pula anda punya tangan. Lalu kita tinggal simpul sahaja seperti berikut. Lalu kita masukkan berserta dengan durian kita tadi tu. Lalu kita biarkan hingga ia mendidih. Dan jangan lupa tambahkan sedikit garam. Kalau tak letak garam tak sedap. Sedikit saja. Kemudian kita gaul rata bagi sebati semua. Jadi menu kita pada hari ini cukup simple. Bahan yang digunakan juga sedikit sangat dan mudah didapati. Dan saya juga tambahkan gula putih. Tapi saya ganti dengan gula lebih sihat lah. Yang tak ada masalah kesihatan apa, boleh je guna gula putih biasa tu. Letaklah lebih kurang 3-4 sudu sesuai dengan selera. Tak perlu banyak-banyak sebab durian ni dah manis. Nampak tak, dah pun sekata semua. Dia akan jadi macam gini. Tu, ni harumnya semerbak. Dan last kali ni saya nak tambahkan santan. Mudah kan? Bahannya sikit sangat. Durian, daun pandan, gula dan juga santan, garam, tu je. Jadi menu kita pada ini adalah serawai durian. Siapa yang suka makan dengan pulut sedap, makan dengan roti pun sedap. Cara buatnya simple. Jadi daripada durian yang banyak-banyak dekat rumah tu terbuang, cuba buat menu satu ni. Selesai dah pun. Dah boleh siap hidangkan. Oleh kerana saya kehabisan pulut, jadi saya gantikan dengan roti. Saya lebih suka makan dengan roti berbanding pulut. Tu. Saya harap anda suka dengan video kita pada hari ini. Cukup simple kan? Bahan juga mudah didapati, sedikit. Cara pembuatannya juga tinggal campak-campak saja. Lalu siap untuk dinikmati. Kalau suka, jangan lupalah macam biasa. Jangan lupa untuk share agar mereka juga turut dapat mengetahui tentang resepi satu ini. Jangan lupa like dan subscribe for more video. And see you next video guys. Bye-bye. Selamat mencoba. Ni rasanya manis, lemak, cukup sifat semua. Bye-bye guys.